Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Bersama cikgu lagi, Cikgu Nur Husna binti Muhammad Hisham Chua untuk topik baru kita pada hari ini. Sebelum tu cikgu nak tanya, murid semua dah bersedia ke belum? Dah bersemangat tak ni nak mula belajar hari ni? Alhamdulillah, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuknya Misi Kemanusiaan Sejagat di bawah tema perpaduan. Baik, seterusnya, sebelum kita akan mulakan kelas kita pada hari ini, macam biasalah kan, selalunya cikgu akan tunjukkan gambar kepada murid-murid. Nak murid teka, teka baru kita seronok sikit nak mula belajar kan. Jadi apa agak-agak kita akan belajar pada hari ini? Ada gambar orang tengah duduk di atas meja kan. Seterusnya ada logo TV3 dan seterusnya ada gambar seorang wanita sedang bercakap. Agak-agak kita belajar apa hari ni? Topik macam mana ni kan? Ya betul, kita akan belajar tentang berita. Ni mesti semua orang rajin tengok berita kat TV3 kan? Baik, seterusnya kita akan pergi kepada gambar yang kedua. Berita banyak. Kita nak belajar tentang berita apa? Kita nak dalami tentang berita apa? Jadi kita tengok kat situ. Banyak kan ada bendera Malaysia, Vietnam, Brunei. Ini dah antarabangsa dah ni. Ada gambar kapal terbang, ada gambar orang yang membantu orang lain kan. Ada pasukan-pasukan memberikan makanan. Agak-agak nak belajar apa hari ni? Apa-apa situasi di situ? Ya betul. Bantuan kemanusiaan melalui apa? Misi kemanusiaan di luar negara. Maksudnya misi kemanusiaan sejagat. Jadi betul lah jawapannya, baca berita tentang misi kemanusiaan sejagat. Baik, sebelum tu, cikgu akan terangkan kepada murid-murid apakah standard kandungannya, iaitu pada 2.1, membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Yang kedua, standard pembelajaran iaitu membaca dan memahami laras bahasa sesuatu laporan dan berita dengan sebutan serta intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar. Seterusnya objektif pembelajaran, macam cikgu selalu terang dekat awak semua sebelum mulakan kelas kan, iaitu di akhir pembelajaran nanti murid-murid cikgu dapat membaca berita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Saya yakin antara awak semua mesti nak jadi pembaca berita kan, ada cita-cita. Sebab tu pun cita-cita cikgu dulu. Yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 3 bentuk bantuan kemanusiaan yang boleh disalurkan dengan tepat. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum tu apakah maksud berita kan? Yang pertama, menurut Kamus Dewan edisi keempat, berita ialah laporan tentang sesuatu hal atau kabar. Yang kedua, maklumat mengenai sesuatu kejadian peristiwa, diri sendiri dan lain-lain yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Maksudnya, lisan tu melalui apa? Melalui tutur kata yang kamu tengok di televisyen kan. Berita tu ada penyampai berita yang segak kemas bergaya tu sampaikan berita melalui lisan. Tetapi kalau kamu lihat tulisan macam mana? Di akhbar tu. Yang mak ayah pergi beli ke surat khabar kan dekat kedai. Nak tahu berita tentang hari ni pasal apa kan? Itu melalui tulisan. Jadi yang ketiga disampaikan melalui pelbagai media. Seperti apa? Cikgu sebut tadi akhbar, televisyen. Ni cikgu tak sebut ni. Radio. Kan? Kadang-kadang buka radio Sinar FM kan? Tiba-tiba dia cakap, okey sekarang sedutan kita untuk baca berita tentang dekat mana kan? Jadi itu berita melalui radio. Dan seterusnya, yang ni anak-anak murid cikgu yang sungguh kenal dengan kita punya media ni, iaitu media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi sebenarnya berita ini dapat disalurkan melalui media-media ini. Jadi murid, kita akan mula belajar tentang cara baca berita yang betul. Semua tertunggu-tunggu tak nak belajar? Jom kita ke video seterusnya bersama Cikgu Siti Aisyah.